Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Arif Arifin. Alright, so hari ni aku nak buat satu konten. Konten ni dia bersama dengan kawan-kawan aku lah. Macam korang boleh tengok sekarang ni. Kita ada, siapa nama? Muhammad Irfan. Nama? Zulima Baisha. Nama? Rizal. Zaharwi. Alright, so soalan ni kan. Okay, so soalan ni dia berkaitan korang pandai ke tak pandai? Pandai tak pandai? Pandai ke tak pandai? Baik, soalan dia guys. Okay, so nanti aku akan tanya korang soalan berkenaan tentang agama Islam lah. Agama Islam. Berkaitan agama Islam. So nak tengok korang ni pandai ke tak babak agama ni semua. Okay, so tanpa buang masa, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعجزهما والعلي العظيم. Okay, weh, pandai bagus. So di situ kita nampakkan dia just basic je orang cakap. Okay, so lagi satu soalan boleh? Boleh aja. Idris Nuh Saleh Ibrahim Nul Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub Syuaib Musa Harun Zulkifli Daud Sulaiman Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wal akhirul qatibul amriya Muhammad Al-Mustafa. Ay, gila, lulus sila. Wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bi aydihim wa ma khalfahum. Wala yaquduhu bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mengisi samawati wal wala yuhizuma manajil mazid. Kau hafal tak? Kalau tak hafal nak tukar soalan ni. Tukar Aku ada setengah ya apa? Tukar Nama Nabi tu? Nabi Musa. Ha? Nabi Musa. So mukjizat dia apa? Mukjizat dia dalam lahir untuk membantu untuk mengeluarkan dia daripada Fir'aun. Belah laut lah. Okey. Untuk melahirkan untuk membantu bangsa-bangsanya untuk melahirkan diri daripada Fir'aun. Okey, betul. Alright, thank you man. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Okay, so lagi satu soalan, boleh tak sebut nama 25 Nabi, nama Nabi daripada Adam sampai habis? Tak ingat? Tak ingat? Okay, skip ya. Okay, so sebutkan mukjizat nama Nabi yang dia membelah laut. Mukjizat Nabi yang membelah laut? Yang dia membelah lautan, yang nak lari daripada Fir'aun, Nabi apa? Nabi Nuh. Okay, ni nak daripada ABC lah. Okay, Nabi Adam, Nabi Musa ataupun Nabi Ibrahim. Sekali lagi. Pilihan ABC, Nabi Adam, Nabi Musa ataupun Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Nabi mana? Nabi Musa. Nabi apa? Nabi Musa. Yakin ke soalan tu? Jawapan tu? Tak yakin, tapi itulah kunci. Okay, kunci Okay, jawapan dia betul lah, Nabi Musa. Okay, betul.
Boleh tak baca satu surah kursi daripada awal sampai habis? Allahu la ilaha. Syang. Ya, Allahu la ilaha illa. Allahu la ilaha illa wal qayyum. Kau sikit. Sikit lah. Tak. Ni dekat lah dia punya nak ni. Nak minta skip? Sebab aku punya slow. Okey. Tu apa lah. Okey. So boleh tak sebutkan 25 nama Nabi daripada Adam sampai habis? Nabi Isa. Tak. Okey. Sampai habis. Mula-mula Adam Sampai Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi... Dia jangan satu-satu, kalau satu-satu mesti kita ingat dia kena nyanyi lagu Raihan. Adam, Idris, Kau nak skip? Apa dulu lagu ni? Nak skip lah? Skip lah. Okey. So sebutkan nama nama Nabi yang mukjizat dia. Dia bukan mukjizat tapi Nabi tu dia ditelan oleh ikan paus. Nabi apa? Pilihan A, B, C. Nabi Adam, Nabi Yunus dan juga Nabi Muhammad. Nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Okey, ni ulang balik Nabi Adam, Nabi Yunus dan Nabi Muhammad. Nabi itu dia telah ditelan oleh nama ikan. So Nabi apa? Adam, Yunus, Nabi Muhammad. Isa. Adam, Yunus, Muhammad. Nabi apa dia ni? Nabi Adam. Okey, so jawapan dia salah. Jawapan dia Nabi Yunus. Baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu lah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa ni boleh tak baca niat puasa? Niat puasa. Nama itu Awal itu somadi an adai syari ramadana adillah ta'ala. bermaksud Sahaja aku berpuasa sebulan sepanjang di bulan Ramadan ini pada niat puasa kerana Allah Ta'ala. kerana Allah Ta'ala. Okey, betul.